Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Wafi Ryan dan saya Muhammad Zaim, wartawan TV PSS Putra Bestari anda hari ini. Wah Wafi, dionya kat Padang. Awak tak tahu ke ada acara merentas desa hari ini? Zaim, rasanya siapa yang akan menang kejohanan merentas desa pada tahun ini? Mesti Rumah Pendeka. Apa-apa pun, mari kita saksikan kejohanan merentas desa pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari merentas desa untuk warga dan murid SK Bandar Hilir. Saya sangat bersyukur kerana perjalanan program sangat berjalan lancar dengan adanya sokongan daripada ibu bapa. Hubungan antara PIBG dan pihak sekolah menjadi lebih baik dan akrab. Semoga satu hari nanti anak murid kita akan menjadi alumni yang hebat, cemerlang dan terbilang. Assalamualaikum. kalah menang ialah adat pertandingan. Semua murid telah menunjukkan kesungguhan yang tinggi dalam kejohanan merentas desa. Kini berakhir sudah kejohanan merentas desa. Sampai kita jumpa lagi. Bye.